seorang profesor dari UKM, dia ditugaskan buat ubat untuk penyakit stroke lah. Dibuat daripada herba. Dia dah berjaya menghasilkan ubat itu. Digunakan untuk beberapa orang pesakit lumpuh. Sembuh. Tapi dia heran. Digunakan untuk sembuh. B tak sembuh. C sembuh. Ada sembuh, ada tidak. Dalam keadaan bingung-bingung tu, dia kenal saya, dia jumpa saya. Saya nak tahu macam mana. Saya guna untuk A boleh sembuh. B tak boleh. C boleh. D tak boleh. Kata saya, itu jawapannya senang je. Kerana virus yang menyerang itu berbeza-beza. Yang boleh itu lemah. Kena obat ni lari. Yang tak sembuh tu, virus itu kuat. Obat tu dia tak ada apa, tak pasal. Dia kebal. Tapi apa yang profesor sebut virus tu, bagi saya itulah jin. Jin ni macam memang ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau jin yang menyebabkan penyakit orang tersebut yang jenis kuat, profesor bagi obat ni memang dia ketawa je, kebal. Kan kita ngobat orang macam tu ya. Kita baca ayat kursi cepat lari. Kita baca ayat kursi berulang-ulang, ayat 33 pun ulang-ulang. Semua ayat-ayat yang kita hafal dah habis ya. Dia ketawa lagi. Ketawa lagi. Ustaz ambil Quran, baca Quran. Dia ajar lagi kita. Virus pula boleh cakap. Boleh senda kita. Itulah saya ikut pengalaman saya ya. Individu-individu yang selalu mempertikaikan apa yang kita tahu, kebenaran-kebenaran itu dipertikaikan, dia ejek-ejek. Mana boleh. Virus lah, jin lah. Virus tak wajib. Tak ada taklid agama. Itu tak betul. Dia cakap cuma agak saja. Tak ada pengalaman. Macam betul lah. Yang mendengar pun bukan tahu sangat. Orang-orang macam ni tuan-tuan, kalau kita hadapi, kita kena sabar je. Kita tunggu je. Makan lama lah. Makan masa lama. Nanti Allah tunjukkan pada kita satu pengalaman. Bila saya mula mengobat orang tahun 94, ada seorang khalifah tarekat Naqsabandiyah jumpa saya. Ustaz dah bawa solok jadi syekh dalam tarekat, kenapa Ustaz jadi bomoh? Saya terperanjat dah. Saya tak jawab sepatah pun. Dia tuduh saya jadi bomoh. Kawan dia pula cakap, saya tahu Ustaz ngobat ini mesti pakai jin. Saya tengok muka Ustaz pun dah tahu dah. Tapi Alhamdulillah saya pun tak marah. Saya biasa je. Dia tuduh saya pakai jin. Dia tengok muka saya, dia tahu saya ada jin. Saya pun diam. Agak saya tak lama lah, 4-5 tahun. Orang pertama tu sakit lumpuh. Bertahun tuan-tuan. Agak saya hampir 10 tahun lumpuh. Entah macam mana, saya tak tergerak pun nak pergi rumahnya tengok dia. Walaupun kenal. Akhirnya tuan-tuan sudah hampir 10 tahun, anak-anak dia jumpa saya. Ustaz tolong ubatkan ayah. Saya cakap dengan anak-anak dia ni, saya tak mau. Sebab ayah awak memang tak suka saya ngobat orang. Kecuali kalau ayah awak betul tak, saya datang boleh ubatkan. Anak-anak ni balik. Si ayah pun cakap dengan Ustaz, ayah memang nak berubat. Baru saya datang. Saya ubatkan sekali tuan-tuan, sembuh. Sembuh betul. Boleh bangun, boleh jalan. Saya pun bukan ubat sangat. Cuma tepuk-tepuk. Kalau ketuk memang dia tak mau. Cuma saya bagi tahu anak-anak dia, barang-barang simpanan ayah kumpulkan bagi saya. Anaknya kumpulkan bagi saya dan jangka. Ini kalau dia sembuh, ingatan dia elok, dia mesti minta balik barang-barang. Betul tuan-tuan. Bila dia sembuh, dia tanya anak dia, mana barang apa? Si anak kata, dah bagi Ustaz. Ustaz buat apa tak tahu. Anak-anaknya jumpa saya, Ustaz barang-barang ayah tu macam mana? Kata saya, baik jugalah, saya tak bakar. Saya simpan rumah Ustazah Nuryati. Saya cakap, Ustazah bagi balik pada anak dia. Ustazah bagi balik pada anak dia, bawa balik ke rumah. Pesakit ni tuan-tuan jatuh lagi. Lumpuh. Sakit dalam 2-3 minggu, mati. Ini
cerita-cerita ni semua ada panduan-panduan untuk penjagaan kesihatan kita. Jangan sekali-sekali menyimpan barang-barang yang masyarakat kita menganggap ada hikmah.